Hari ni, I gigih bangun pukul 3 pagi sebab nak pergi pasar beli barang groceries. So, sebelum tu, I nak bersiap dulu. I tak pernah ada tudung sarung tau. Sebab itulah semua video I kebanyakan je pakai shawl. So, kali ni I nak try Hejira punya tudung sarung. Berkotak ya, sangat fancy. Not your typical tudung sarung. I pakai ni tudung Solia Coat Cinnamon. Dia punya awning tu kan, you boleh lipat macam you lipat bawal. Sarung biasa tu you kena pin, nak bagi ketat ke apa kan. Ni tak payah pin sebab memang boleh adjust ikut bentuk muka you. Dia guna material moss crepe. So very flowy and ironless. Ini 20 minit daripada rumah I. So 4.30 macam tu baru sampai. Time tau I pergi Pasar Borong Kuala Pari dekat Ipoh. Dah cakap kat sini paling murah lah. Seafood dia murah. Okay, let me be the judge. Waktu masuk ni ada satu kedai ni macam dia tengah buat promo 3 selonggok. Yang atas tong ni dikira RM10. Murah ke tak? I pun tak tahu. Saya baca tau diorang cakap nak barang-barang best kena datang lagi awal pukul 1-2 macam tu. Macam I pergi dia dah lambat lah kiranya. Sebenarnya datang nak cari udang tapi tak ada langsung ya udang. So I pergi dekat area luar pasar tu, banyak jual sayur-sayur. Ni I puas hati sebab I jumpa petai. Okay, satu ikat RM6. Murah sebab selalunya orang jual RM10 tau. And then fresh. Lam dia pun murah RM1.50 sebab selalu kedai jual RM2 kan. I balik rehat apa semua pukul 9 macam tu. I keluar balik, kita pergi Pasar Besar Ipoh. My favourite pasar at Ipoh. Orang pergi dekat kedai Kak Ros ni, dia jual the best seafood. I tak tahulah paling murah ke apa, tapi I beli banyak kali kat sini. Udang besar, fresh, isi manis. By the way, kalau you nak beli tudung ni, korang boleh beli dekat website Hejira ataupun dekat diorang punya TikTok shop.